Seumur hidup saya, kali pertama saya pernah jumpa dan ni live depan mata smoker yang paling besar dekat dalam Malaysia. Saya tak pernah lagi jumpa sebesar macam ni. Biasa tengok kat YouTube je, No Gang. 25 kaki, 1000 liter. Ya Allah, ya Tuhanku. Yang ini biasalah, yang ini memang dah sedia ada. Ini yang kecil, smoker kecil. Tapi yang ini geng, subhanallah. Tengok tapak tangan saya. Semoga perniagaan Pit Boy ini pun laris manis insyaAllah. Dia akan buat supply smoke yang terbaik dalam Malaysia insyaAllah. Kita nak ajar orang Malaysia yang makan smoke Texas barbecue style ya. Banyak? Smoke Texas barbecue. Smoke Texas barbecue. Biasa dekat negara luar je kan. Kali ni dekat Malaysia ni. Alhamdulillah. Owner Chef Rizal. Ni partner dia. Baru ni. Besar kan, besar. Teruja tengok. Ya Allah, ya Tuhanku. Sangat-sangat besar. Tengok dia punya muncung dia dah macam kapal selam dalam movie lah. Besar geng. Alhamdulillah ada orang Malaysia yang boleh buat macam ini. Saya kagum gila lah. Saya kagum gila. Dahsyat. Dahsyat. Sangat dahsyat. No. Oh, sampai sana dia masak. Ya Allah, ya Tuhanku. 1000 liter. 1000 liter. Lepas ni orang Malaysia pandai makan smoke. Boleh datang juga dekat kedai Pit Boy ni, dekat Bukit Puchong. Korang boleh waste Pit Boy BBQ. Baik ya. Baik.